Hai korang, hari ni kita nak main game Stickman Party dengan sepupu. Okey, jom kakak jom main. Jom collect duit dulu. Dah kakak Izzah jom. Jom spin. Kita start game. Kita spin dulu lah. Yes, nak dapat ala-ala dapat 1,000 ya Allah. Dapat 1,000 nak pepel. Tak apalah. Bersyukur terhadap ilahi. Okey jom. Saya dah tukar dah. Ni. Lepas tu kereta pun saya beli weh. Astaghfirullah. Saya mampu beli. Tanaman cepat. Okey jom. Yes. Merah kat mana Aisyah? Merah saya tak tahu dah, saya tak ingat dah. Okey, dah pilih dah. Tapi saya pilih ninja dah. Kenapa? Okey jom. Aisyah pilih lupa. Tak apa. Ambil je pilih je, tekan je mana. Saya nak yang Saya tak dapat pilih pun. Mana lagi dua? Okey, Aisyah pilih. Bawah lah. Boleh. Sabar tunggu merah kat mana. Alah, tak apa. Alah, mana? Saya pun jadi biru. Kalau tak ada. Aduh, tak apalah. Jangan tekan weh. Nanti kuning tu. Baru pun 17. Tu kakak Izzah ambil. Tak apalah, kita bagi kakak. Tak payah main. Jangan bagi yang kuning tu. Jahat. Kita ambil. Ambil kau. Sorry Aisyah. Alamak. Sorry, kita ambil. Bagilah Aisyah. Aisyah warna apa? Aisyah warna merah. Aisyah nak ambil. Sebaik dapat. Aku tak nak bagi. Jom. Biarlah. Wow. Boy. Memang saya buat 2 kali ambil. Je lah. Hari tu buat pun kakak Izzah ada 2. Kipas tu buat menghadap sini. Aneh weh. Bazir bagi korang lain. Aisyah cepat Aisyah. Okey dah cepat. Saya kosong. Ini bagi saya senang. Ya Allah. Weh, Mati dah awal. Dia duduk depan sekali. nombor 3. Nombor 4 lah. Tak No apa. thanks. Tekan je. Nombor 2 awak. Bukan nombor 2 lah. Oh dia nombor 2. Nombor 4. Saya nombor 3. Boleh gerak. Tak. Ini boleh tunjuk-tunjuk untuk suara dia. Ini Ini merah. Okay, jom main. Hantu. Kenapa ada warna biru-biru kat belakang ni? Oh, sebab saya nak buat laju. Saya buat. Laju lah. Kan. Alamak. Aisyah awal je kena. Weh, bos baik tak kena. Tembak yang kuning tu. Aman. Alhamdulillah. Nama saya. Alah, saya nombor 4 lah. Kita kena kalah dengan kuning ni. Bunuh kuning ni. Tapi saya nombor 2. Saya buat yang ni ada